Lensa Wanita. Assalamualaikum, selamat pagi kembali untuk Lensa Wanita di Merendama Radio edisi hari ini. Nama saya Raifa. Nama saya Arif Muhammad. Boleh ke saya tumpang dalam perbincangan wanita ni? Takkan tidak. Takkan tidak. Awak kena ingat di sebalik kejayaan seorang lelaki ada wanita di belakangnya. Tertukar tu. Betul lah. Tapi di Okey. sebalik kejayaan seorang wanita ada Okey. lelaki yang mendoakannya. Dan di sebalik wanita tak nak kalah, lelaki kena korek rahsianya. Okey, jadi Lensa Wanita kali ini kita bawakan topik perbincangan peranan wanita membina dan juga memimpin. Untuk itu kita bawakan kepada anda Puan Zunaidah Muhammad, pengarah agensi pekerjaan Al-Ma'ruf Global Works. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih Puan bersama-sama dengan kami untuk berkongsi berkaitan dengan membina dan memimpin. Peranan wanita ini dilihat sebenarnya cukup kuat dalam memimpin dan membawa. Tolong beri perhatian Arif. Dia salah satu je, memimpin ke membawa? Kedua-duanya. Kedua-dua? Kalau dia Okey. pimpin, dia tinggal tak boleh juga. Kalau dia bawa tak pimpin pun sesat juga. Jadi ada kedua-duanya sekali. Jadi Puan, sebelum kita mulakan pada pandangan Puan, apa sebenarnya makna sebenar kepimpinan wanita dalam konteks masyarakat dan dunia pekerjaan hari ini? Okey, sebelum tu Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih bernama Radio dan Lensa Wanita atas jemputan. Saya Zunaidah Muhammad, pengarah agensi pekerjaan Al-Ma'ruf Global Works Sandiang Berhad. Saya suka topik hari ini sebab membina dan memimpin ini memang realiti wanita. Kita bina keluarga, bina kerjaya, bina orang sekeliling. Dalam masa yang sama kita belajar jadi kuat dan matang. Okey, bagi saya kepimpinan wanita bukan sekadar jawatan. Kepimpinan wanita ialah keupayaan membina. Membina apa? Membina manusia, kita membina sistem, membina budaya kerja. Dalam masyarakat hari ini, dunia makin laju. Semua orang kejar rizq. Tapi bila terlalu kejar rizq, kadang-kadang orang terlepas pada pandangan aspek manusia. Di sinilah kekuatan wanita. Wanita biasanya lebih peka pada emosi, pada cara komunikasi, pada suasana kerja. Saya tak kata lelaki tak boleh, lelaki pun boleh. Tapi wanita ada naluri yang kuat untuk menjaga keseimbangan. Tegas tetapi berhemah, cepat tapi tak gopoh, target tinggi tapi masih beretika. Dan satu lagi, kepimpinan wanita bukan nak lawan lelaki, okey? Kita nak melengkapkan. Bila organisasi ada keseimbangan pemimpin lelaki dan wanita, biasanya keputusan jadi lebih stabil dan matang. Kadang-kadang orang ingat leadership itu garang. Pada saya leadership itu jelas arah, jelas nilai, jelas standard. Okay. Baik, tengok naluri ataupun wanita ni memiliki naluri yang kuat dan kepimpinan mereka ni bukan untuk bersaing dan juga bertanding dengan golongan lelaki lah. Ya. Okey, terima kasih kerana memberi penerangan awal. Tapi kalau nampak data orang tu faham, jangan tekan-tekan. Ya, kita faham dan Jangan kita nak terima. rasa left out sangat. Kita pun tidak mengajak untuk mengadakan pertandingan. Okey, baik. Cuma dalam kita memimpin dan juga kita mengemudi keluarga ataupun organisasi, Puan, saya yakin ada cabaran dan ujiannya. Seperti juga golongan lelaki. Jadi, pengalaman Puan sendiri, cabaran yang pernah Puan hadapi dan bagaimana Puan mengatasi semua tu? Okey, cabaran utama saya, wanita selalu rasa kena buat semua. Kita nak jadi isteri, ibu yang baik, pengurus yang baik, anak yang baik dan dalam masa yang sama kena nampak kuat. Saya pernah lalui fasa yang sangat penat sebab saya fikir kalau saya tak buat, benda tak jalan. Tapi lama-lama saya sedar kalau nak organisasi berkembang, saya kena belajar bina sistem dan bina orang. Saya mula kemaskan SOP, saya susun jadual meeting, saya tetapkan KPI yang jelas dan paling penting saya belajar delegate. Delegate bukan lepas tangan, delegate itu latih orang jadi pemimpin. Dan saya juga belajar jaga diri. Pemimpin yang burn out akan buat keputusan dalam emosi. Jadi saya jaga rehat, jaga fokus dan saya kuatkan rohani supaya saya buat keputusan dengan tenang. Contohnya bila tim tak jelas tugas akan jadi repeat mistake. Bila SOP kemas, semua orang lebih tenang dan kerja jadi laju. Okey, sebab orang dah tahu dah apa yang kena buat. Ya, Okey, tapi tadi macam Arif tanyalah ada cabaran. Sebenarnya kalau mungkin boleh Puan kongsikan, dah berapa lama Puan dalam bidang ini? Pernah tak berdepan dengan situasi sukar contohnya? Sebenarnya saya dah 13 tahun dalam bidang ini. Situasi sukar bagi saya
isu ni sangat biasa. Hmm. Ramai wanita rasa macam bersalah bila kerja lebih, rasa bersalah pada keluarga. Bila keluarga perlukan lebih masa, rasa bersalah pada kerja. Mhm. Saya belajar satu prinsip lah. Kita tak perlu perfect setiap hari. Kita cuma perlu jelas fasa. Ada fasa anak kecil, fokus kerja, fokus keluarga lebih. Ada fasa bisnes perlu push, fokus kepada kerja lebih. Mhm. Yang penting 3 perkara lah. Yang pertama, komunikasi dengan pasangan dan keluarga. Expectation kena jelas. Lepas tu yang kedua, sistem. Contohnya jadual, rutin rumah, rutin kerja. Lepas tu yang ketiga, support lah. Kita jangan ego. Bila perlu bantuan, minta bantuan. Sebenarnya kerjaya pun salah satu cara wanita menjaga keluarga, sebab kita sedang bina rezeki, bina masa depan. Jadi bukan lawan keluarga. Itu sebahagian tanggungjawab jugalah. Maksudnya kena balance. Bukan bermaksud sama rata setiap hari. Balance bermaksud tak mengabaikan yang penting dalam jangka panjang. Baik. Itu antara persepsi yang perlu kita ubahlah. Jangan anggap wanita itu perlu pilih kan. Perlu duduk di bawah dan tidak boleh untuk memimpin lah. Cuma kita nak tahu juga Puan, bagi sesetengah orang lah, ada sebab dan ada alasan tertentu kenapa dia berjuang, kenapa dia nampak kuat dan kenapa dia sampai hari ini kental sahaja hidupnya. Apa kita nak tahu nilai dan juga prinsip kepimpinan yang paling Puan pegang sampai hari ini untuk bina pasukan dan juga organisasi yang boleh dikatakan mampan, Puan? Okey, saya pegang pada 4 nilai lah. Yang pertama, amanah. Yang kedua, integriti. Yang ketiga, empathy dan disiplin. Amanah tu sebab kita urus manusia, rezeki dan masa orang. Integriti pula sebab bila kita buat bisnes, kepercayaan itu mahal. Okey, empathy sebab kita memimpin manusia, bukan robot. Dan disiplin sebab bagi saya, tanpa disiplin, organisasi akan hanyut. Saya suka gaya lembut pada manusia tapi tegas pada standard. Maksudnya kita jaga maruah staf, kita dengar masalah mereka, tapi pada masa yang sama kita tegas pada kualiti kerja, pada SOP, pada servis pelanggan. Bila nilai ini konsisten, tim jadi stabil. So, bila pemimpin konsisten, staf pun rasa selamat. Mereka tahu apa yang betul dan apa yang tak betul. Okey, Puan, kadang-kadang kan bila kita jadi pemimpin ni, of course lah kita punya pekerja, dia tidak semestinya wanita kan. Mesti ada lelaki juga. Jadi dalam dunia pekerjaan yang semakin mencabar ni Puan, bagaimana wanita boleh membina keyakinan diri untuk tampil sebagai pemimpin, tapi macam Puan cakap lah, tak payah nak cakap kuat-kuat kan. Macam sebab kadang-kadang lelaki ni Puan, bila kita jadi bos, dia kata lady boss. Perempuan ni bossy, cerewet, mengada-ngada. Panjang Puan soalan ni. Okey. Biasanya keyakinan tak datang dululah, tindakan yang buat keyakinan muncul. Okey, ramai wanita tunggu saya yakin baru saya buat. Tapi realitinya kita akan jadi yakin lepas kita buat, lepas kita lalui proses. Saya selalu cadangkan 3 langkah mudah lah. Yang pertama, kita kena tambah ilmu, kena ada mentor, kena pergi kelas, kita banyak membaca, belajar daripada orang pengalaman. Yang kedua, ambil tanggungjawab kecil dulu. Contohnya jadi macam PIC, handle satu tugas dan buat sampai siap. Lepas tu yang ketiga, macam konsisten untuk deliver. Bila orang nampak kita boleh diharap, confidence kita naik. Dan satu lagi, wanita kena jaga cara bercakap. Bukan kena garang, tapi kena jelas. Bila kita jelas, orang hormat kita. Maksudnya confidence tu bukan hadiah. Confidence tu hasil daripada latihan dan rekod kerja kita. Tengok Confidence bukan hadiah. hadiah, tapi lahir daripada hasil kerja kita. Ya, Track betul. sekarang. Track. Ini kata-kata hikmah ni. Kata hikmah hari ini. Baik, tetapi bila kita cakap soal peranan wanita daripada isteri kepada keluarga, daripada keluarga kepada ibu kan, selain pada membentuk organisasi yang boleh dikatakan kuat ataupun stabil, apa peranan wanita pula Puan dalam membentuk masyarakat yang lebih seimbang dan juga masyarakat yang lebih beretika secara lebih meluas lah? Okey, bagi saya, wanita ni pembina nilai. Dalam organisasi, wanita banyak mempengaruhi budaya, cara layanan kepada pelanggan, cara kita handle konflik, cara kita bercakap. Kadang-kadang, budaya toksik bermula dari komunikasi yang tidak beradab. Menyindir, marah tak berhebab, mengaibkan orang. Wanita jadi pemimpin boleh setting tone budaya yang lebih beretika, tetapi
tegas tapi hormatlah, tegur tapi bina. Dalam masyarakat pun sama. Wanita membina generasi. Bila wanita kuat dengan ilmu dan akhlak, anak-anak jadi baik, keluarga jadi tenang, masyarakat jadi seimbang. Jadi pada saya, bila wanita memimpin dengan betul, kesannya bukan pada organisasi sahaja, ia merebak kepada komuniti. Okey. Baik, dalam pengalaman Puan sendirilah untuk bidang pengurusan tenaga kerja yang kita tahu jugalah memberi peluang kepada wanita lain untuk berkembang dan memimpin. Apa sikit sebanyak pengalaman Puan yang boleh kita kongsikan? Okey, dalam bidang agensi pekerjaan, kerja kami sangat berkait dengan manusia. Kita urus proses, dokumen, latihan dan komunikasi antara pekerja dan majikan. Saya nampak ramai wanita sesuai dalam bidang ini sebab mereka teliti dan sabar. Dari situ saya suka latih wanita dalam tim untuk jadi lebih berani bercakap dengan pelanggan, berani buat keputusan, berani handle isu dengan profesional. Bila saya bagi mereka pegang satu proses dari A sampai Z, mereka rasa, oh rupanya aku boleh. Dari situlah pemimpin terbina. Dan saya juga percaya bila wanita naik, dia akan tarik wanita lain sama-sama naik. Sebab wanita biasanya suka membina komuniti. Betul. Satu wanita gembira, 10,000 wanita lain Ya, turut betul. tertawa. Iron Lady lah ni. Aha. Tapi macam mana pula pandangan dan juga buah fikir Puan kalau ada yang kata ni kan, perempuan ni dia tak akan berjaya mana pun kalau tak ada sokongan sistem di sekelilingnya. Contohnya majikan, masyarakat, keluarga. Betul ke persepsi tu Puan? Ataupun tanpa sokongan pun wanita boleh pergi jauh juga sebenarnya? Sebenarnya bagi saya lah, sistem sokongan sangat penting. Kita tak boleh harap wanita jadi pemimpin kalau tempat kerja tidak adil, tidak selamat atau budaya suka jatuhkan orang. Majikan boleh bantu dengan beberapa perkara lah. Contoh dia macam nilai staf berdasarkan output bukan semata-mata masa. Bagi latihan dan laluan kerja yang jelas. Wujudkan budaya hormat dan komunikasi profesional. Dan bila wanita melalui fasa tertentu, contoh anak kecil atau jaga ibu bapa, beri sedikit flexibility bila perlu. Masyarakat pun sama. Jangan cepat menghukum wanita yang berkejaya. Kadang-kadang wanita bekerja sebab dia nak bantu keluarga, nak bina masa depan. Okey. Maksudnya sokongan tu memang sangat penting Ya, kan. betul. Dah kena berbincang lah. Kadang-kadang, yelah Puan bila kita ni dah berkahwin kan. Tiba-tiba bila isteri tu macam lebih terror dari suami marah pula. Puan dia suruh kita berhenti kerja pula. Apa ke suami ni? Kenapa ni macam tu je? Kenapa tak ada pembelaan? Awak setuju ke? Kan Puan dah kata tadi, bukan pertandingan. Ya, Bukan, itu Ah. confidence. Sekali suami sudah berhenti. Okey, Puan, apa nasihat Puan lah kepada wanita muda contohnya yang nak menceburi bidang kepimpinan, yang nak jadi bos tapi masih lagi ragu-ragu dengan kemampuan diri? Okey, nasihat saya kepada wanita muda, jangan tunggu rasa cukup bagus baru nak mula. Mulakan dulu. Buat je contoh 3 perkara ni lah. Yang pertama, cari mentor atau circle yang betul sebab persekitaran membina keyakinan diri. Yang kedua, upgrade skills komunikasi dan pengurusan emosi. Pemimpin perlu stabil. Lepas tu yang ketiga, cuba masuk arena dulu. Contohnya macam ambil projek kecil, ambil projek walaupun kecil dan belajar dari situ. Jangan takut buat silap. Yang penting belajar cepat, baiki cepat dan ingat, pemimpin bukan orang yang tak takut. Pemimpin ialah orang yang bergerak walaupun takut. Bukan tak ada perasaan takut. Ada. Takut, nervous tu ada. Tapi dia tetap buat juga. Tetap bergerak walaupun takut. Takut, Dua. betul. Okey. Tadi apa? Confident bukan? Pertandingan. Confident bukan anugerah lah. Betul. Okey. Confident bukan anugerah. Bukan. Okey. Yang kedua ni tadi apa? Pemimpin bergerak Tak walaupun bergerak. takut. Pemimpin bergerak walaupun takut. Yes. Pemimpin bukan tak takut, dia tetap bergerak walaupun dia takut. takut. Ni yang kita perlukan. Kata-kata hikmah. Nampak tau Rik, walaupun saya bergerak tapi saya takut. Okey. Baik, kita nak tahu jugalah mungkin di peringkat akhirnya Puan. Sebagai seorang wanita kepada wanita lah, hati ke hati lah. Apa mungkin mesej ataupun inspirasi yang Puan nak kongsikan kepada pendengar wanita juga agar mereka ni terus beranilah untuk membina dan juga memimpin masa hadapan mereka, tak kisah keluarga, organisasi, mungkin juga masyarakat setempat. Okey. Mesej terakhir saya lah. Saya kepada semua wanita yang mendengar,
anda sebenarnya lebih kuat daripada yang anda fikir. Mulakan dengan satu perkara kecil hari ini. Satu tabiat, satu ilmu, satu tindakan. Konsisten buat dalam masa 30 hari. Pimpin dengan adab, bina dengan ilmu dan jaga niat. Bila niat kita betul, insya-Allah jalan akan dibuka. Dan ingat, kepimpinan bukan tentang jadi sempurna. Kepimpinan tentang membawa manfaat. Buat keluarga lebih baik, buat organisasi jadi lebih baik dan buat masyarakat lebih baik. Banyak sebenarnya kata hikmah ni. Dah 5 dah tadi. Dah 5 dah. Mulakan dengan perkara kecil. Yes. Jaga adab, pimpin dengan ilmu. Ingat yang penting confident bukan anugerah, pemimpin bukan tak takut tapi dia bergerak walaupun takut. Betul. Kita boleh tulis buku ni Puan. 99 kata-kata. Kan kita up lah 100 Puan. Boleh. 99. Alright, tapi itu dia Okey. perkongsian dalam Lensa Wanita hari ini. Sangat menarik bila bicara berkaitan dengan peranan wanita dalam membina dan memimpin. Tapi saya kira di hujungnya, di akhirnya, setiap kejayaan itu perlukan usaha dan sokongan daripada semua yang berada di sekeliling kita. Kita tak mungkin berada di sini hari ini tanpa doa, tanpa dorongan, tanpa bimbingan daripada orang yang berada di sekeliling kita. Ya, iaitu suami dan juga keluarga. Betul. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Zunainah Muhammad, pengarah agensi pekerjaan Al-Ma'ruf Global Works untuk perkongsian peranan wanita membina dan juga memimpin. All the best Puan untuk pimpinan dan juga organisasi. InsyaAllah memberi inspirasi dan juga manfaatlah kepada wanita-wanita di luar sana. Ya. InsyaAllah. Yang penting confident bukan anugerah. Terus dengar Bernama Radio Untuk anda. Lensa Wanita.